juga aqamus shalah, dari aspek mendirikan salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, saya minta semua mendiamkan suara ya. Pada hari ini hadir sebenarnya beserta dengan satu warna geledah di alamat ni. Nombor 11 Jalan SG 3/16 Taman Seri Gombak, 68,100 Batu Kep, Selangor Darul Ihsan. Okey, saya minta sekali lagi Kita kerjasama ya, jemaah yang ada minta terima kasih. semua sekali. Kita terima kasih. Terima kasih. Kalau cik-cik bagi kerjasama, boleh tak? Okey. Kita tak nak kembangkan juga. Dia cukup begini saja. Dia ada tugas ni dia akan ambil keterangan bukti cik satu demi satu. Dia cik bagi, tunggu giliran lah. Kita tak boleh ambil semua. Kita ambil daripada hujung sana dulu. Ambil barang, orang Islam buat kawan pun nak ambil barang. Kamu nak ambil batu kek. Kamu yang dulu. Apa? Apa? Kau dulu. Dah, sabar. Kita orang Islam kena sabar. Apa nak heran? Hidup sekali, mati sekali. Sabar. Ali. Sabar. Saya pergi belakang. Jangan, sabar. Benda ni tak pergi ke mana. Sama-sama nak mati juga. Sabar. Relax. Cool. Come here lah. This is nothing lah. That procedure. Dua nak barang ke? Duduk. Sekarang duduk. Tulis nama, catat rekod. Habis cerita. Nak pergi mahkamah besok pagi pun boleh. Okey. Jangan. Sebelum ni saya nak baca dulu tentang kesalahan. Buatlah kerja biar betul. Jangan buat kerja susah orang. Bagaimana orang Islam adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan pemahaman tersebut kerana bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Larangan Dia nak bawa semua pergi Shah Alam. Dah, soal dia kerja bagi mudah. Satu, untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan Bukan kita atau pemahaman yang kita terkandung buat di simple dalam lah. Nak cas lah macam mana pun. individu. Biarlah, jangan. Kau terimalah balasan dia akan. Mak Rempit, tolong jelaskan. Kami bukan Mak Rempit. Kami duduk cara beristiqamah. Kami belajar. Kita kena layan elok lah. Janganlah bagi kami pun ada family juga. Kami pun dalam jawab. Kita orang Islam kan. Masyarakat sekarang saya tanya. Tak ada, saya nak tanya dia ada kata, tak ada kata besok. Dia bantu datang ke bantu kita. Dia ada kawan ada kuasa. Kalau kat tak ada kuasa. Dah saya
Kita dah mengikuti kegiatan kumpulan Syiah ni sejak 2 tahun yang lalu. Mana bahagian penyelidikan telah pun mengikuti mereka, mendapatkan maklumat, fakta-fakta yang untuk membolehkan kita membuat operasi pada malam ini. Dan ini merupakan satu tangkapan yang terbesar yang terlibat dengan agen sesat. Kita akan bawa mereka ke pejabat untuk siasat dan kita akan dakwa mereka sebab ini melibatkan tangkapan seramai lebih kurang 200 orang ya. Dan ada melibatkan warga negara asing yang kita syakir daripada Iran. Kita akan dakwa mereka di bawah Seksyen 12C iaitu melanggar fatwa yang telah pun difatwakan oleh Mufti Negeri Selangor di mana ajaran ini adalah penyeleweng daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun ajaran Islam yang sebenar. Dia banyak ciri lah, di antaranya ialah dia mendewa-dewakan Saidina Ali dan tidak mengiktiraf khalifah yang 3. Di antara ciri-ciri yang lain ialah dia menghalalkan kahwin mut'ah. Ini mungkin satu tarikanlah kepada sebahagian pengikut Syiah ni kerana dia membenarkan kahwin mut'ah. Haji pada mereka tidak wajib, menziarahi makam Saidina Hussein itu dah boleh mendapat syurga pada mereka lah. Dan mereka ni dia menjalankan aktiviti ataupun semayang pada mereka ni dia boleh buat jamak bila-bila masa. Kalau dia tak sempat semayang asar ke, dia boleh buat zuhur dengan asar sekali. Begitu dengan maghrib, isyak dan subuh. Pada mereka dibenarkan. Walaupun bukan dalam keadaan darurat, bukan tidak mendapati syarat sebagaimana kita kena berada dalam keadaan yang darurat ataupun mesti ada beberapa marhalah yang kita lebih pada 90 marhalah baru kita boleh buat jamak. Tapi Syiah ni dia memang dia memudahkan untuk kita beribadat. Itu bukan menyebabkan ditarikkan kepada pengikut-pengikut. Kita dah ikut dia 2 tahun dan kita memang ada cukup bukti yang dokumen-dokumen yang kita ada, memang dia orang ni memang pengikut tegak Syiah yang pada saya kalau kita biarkan boleh mengancam keselamatan negara. Pasal bila setengah yang fanatik ni dia menghalalkan, macam dia menganggap kita bukan Islam. Jadi darah kita ni pada dia halal. Dan satu jihad bagi mereka kalau dapat membunuh penganut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang pada saya lebih bahaya lah daripada ajaran sesat yang lain. Dia selain daripada Gombak ni ada beberapa tempat di Ulu Langat pun ada dan sebahagian pengikutnya merupakan pensyarah-pensyarah di IPTA ataupun IPTS. Dan malam ini kita di sini saja kita anggarkan pun kita agak mungkin dalam 20 orang, tapi apa yang kita dapat malam ini lebih pada 200 orang. Malam ini dan malam 10 Muharram memang menjadi satu tarikh yang penting bagi mereka untuk memperingati kematian pemimpin mereka.